Kini saya berada di Seri Ceding, Selangor. 2-3 kucing berlari-lari di tepi telaga. Rumahku cantik lagi berseri, tempat berhimpun si-si keluarga. Di belakang rumah saya ini adalah rumah jenis Lily B yang bersaiz 20 x 38 bersamaan 760 square feet. Jom saya review rumah ni. Di bahagian ini adalah bahagian beranda yang sesuai untuk parking motor si-si keluarga. Ini adalah ruang tamu dan ruang makan. Dalam pakej iHome, kami menawarkan keseluruhan dalaman rumah lengkap dengan tais bersaiz 1x1. Boleh lihat, ini adalah pilihan tuan rumah sendiri. Cara apa, warna apa. Mari kita review bilik satu pula. Ini adalah bilik master di mana kita menggunakan tingkap bersaiz 4x5. So, bilik ini sesuai diletakkan katil queen ataupun single. So, dalam bilik utama kita ni berserta dengan tandas. Inilah tandas kita, dilengkapi dengan sinki, shower dan tandas duduk. Bilik kedua ini bersaiz 10x10 sama dengan bilik ketiga. Bilik kedua ini sesuai untuk dijadikan bilik anak-anak. Mari kita review bilik ketiga pula. Bilik ketiga ini sama juga bersaiz 10x10. Bilik ini lengkap dengan lampu dan kipas. Ruang ini juga sesuai untuk dijadikan tempat meja study, katil dan juga almari. Antara bilik kedua dan ketiga, terdapat tandas yang lengkap dengan sinki, shower dan tandas duduk. Dan ketinggian tais kita memberi 5 kaki dan desain ini adalah pilihan tuan rumah sendiri. So, ruang ini adalah ruang favourite mamak kita, iaitu ruang dapur yang lengkap dengan tabletop dan juga sinki. Tabletop kita bersaiz 6x4 dan pilihan tais juga adalah pilihan tuan rumah sendiri. Dan backsplash berketinggian 3 kaki. Cantik tak rumah ini? Kalau berminat, terus hubungi kami segera. Jangan lupa like, comment and share. Anak Parlimen gagah perkasa. Setiap hari asyik berjaga. Terata indah di hujung desa. Laksana syurga kami sekeluarga. Jumpa di next video akan datang. Bye!